Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fakrul Aiman bin Nur Azman, berusia 12 tahun. Saya bersekolah di SK Sungai Berdaun serta belajar di kelas 6 Baiduri. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang sangat menarik. Buku itu bertajuk Biografi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini telah ditulis oleh Rusdi Ramli Al-Jauhari dan diterbitkan oleh Syarikat Masri. Buku ini mengandungi 368 muka surat dan 17 bab. Lihat kepada tajuk buku ini, sudah tentu temanya tentang keagamaan. Nabi Muhammad SAW bukanlah satu nama yang asing dalam peradaban dunia, khususnya di kalangan penganut agama Islam. Buku ini membawa kita menerkai kehidupan sebenar yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Baginda ialah contoh terbaik manusia dari segi pembentukan akhlak, kepimpinan dan kasih sayang terhadap umatnya. Setiap bab dalam buku ini memberikan pengajaran-pengajaran yang boleh dicontohi dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Contohnya, perkara-perkara sunat baginda dan sebagainya. Pada mulanya, buku ini memang kelihatan agak berat pengisiannya. Namun, apabila saya mula membacanya, saya merasa teruja dan tertarik agar ingin menerokai lebih lanjut kehidupan yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari baginda kecil hingga baginda dewasa. Apa yang menarik tentang buku ini? Buku ini mengandungi ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Kebanyakan ilustrasinya ialah barang peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada juga senjata-senjata yang pernah digunakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, buku ini mudah difahami. Buku ini menggunakan gaya bahasa yang jelas, membolehkan para pembaca menerokai kehidupan Rasulullah SAW dengan lebih mendalam. Yang ketiga, buku ini mengunggah perasaan. Dari kisah Nabi, saya merasakan cinta dan rasa sayang terhadap baginda Rasulullah SAW. Saya ingin berkongsi satu kisah yang menarik. Kisah itu bertajuk Perang Uhud. Perang ini berlaku pada 7 Syawal tahun ketiga Hijrah. Perang ini menceritakan bagaimana kaum Quraisy membalas dendam atas kekalahannya di Perang Badar. Sebelum peperangan, Rasulullah SAW telah memberi amaran kepada para pasukan pemanah agar tidak menurun Bukit Uhud walaupun menang atau kalah. Tetapi nasib malangnya, mereka turun Bukit Uhud kerana mereka melihat harta-harta kaum Quraisy dirampas oleh tentera Islam. Mereka melanggar apa yang Rasulullah katakan. Akibatnya, kaum Quraisy yang diketuai oleh Khalid Al-Walid mengambil kesempatan agar ingin menyerang balas tentera Islam. Lalu, tentera Islam hampir kalah di Perang Uhud. Ini mengajarkan kita bahawa dalam kehidupan kita haruslah taat kepada pemimpin. Saya suka kisah ini kerana saya melihat Khalid Al-Walid mempunyai sifat yang bijaksana dalam menjadi strategi. Iyalah, Khalid Al-Walid memanglah terkenal dengan sifatnya yang berani, tegas dan bijaksana. Ada pelbagai pengajaran yang kita boleh ambil dalam buku ini. Antaranya ialah kita harus tetap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Sejak kecil, Rasulullah SAW mempunyai banyak kesulitan, termasuklah kehilangan kedua ibu bapa, dihina dan ditantang oleh kaumnya sendiri. Namun, baginda tetap bersabar. Ini mengajarkan kita bahawa dalam kehidupan kita harus tetap tabah dalam menghadapi ujian dan janganlah mudah berputus asa. Yang kedua, kita haruslah adil dan bijaksana dalam memimpin. Rasulullah SAW memimpin dengan sifatnya yang adil dan bijaksana. Baginda tidak memihak mengikut kekayaan atau keturunan. Sebaliknya, baginda menegakkan keadilan. Seperti masa peletakan peristiwa Batu Hajarul Aswad. Beliau dapat menyelesaikan perselisihan antara kaum kabilah Quraisy dengan adil dan diterima oleh semua orang. Ini mengajarkan kita bahawa dalam kehidupan kita harus tetap sabar dan kita janganlah mementingkan diri sendiri. Akhir kata, buku ini mengandungi banyak pengajaran yang berharga, dari kesabaran hingga keadilan. Ini menunjukkan bahawa peribadi baginda Rasulullah SAW sangat sempurna. Semoga kita dapat lakukan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian.
Sekian, terima kasih.